Toh kawan, sangatlah rugi kalau muduk dekat Kuala Terengganu tapi sekali habuk mudak pernah terah burger dekat The Hamis Cabin ni. Last order of the day, smoky chick double 1, beef homemade double 1. Siap. Kita letak kunci smoky dulu. Kita lenyeng ini homemade. Kita flip. Kita letak cheese keping, caramelized onion. Baik, kita doublekan dia. Ini rupa dia kawan. Kita letak cheese keping, caramelized onion. Kita doublekan dia. Smoky chick double kawan. Untuk burger smoky chick dan beef homemade, tak guna sauce homemade. Ni barang dia kawan, beef homemade double. Alright. Ini smoky chick double, ayam grey double. Alright. Toh kawan, sangatlah rugi kalau muduk dekat Kuala Terengganu tapi sekali habuk mudak pernah terah burger dekat The Hamis Cabin ni. Dr. Leo ke apa-apa mu. Kalau smoky chick double ni harga dia RM12.5. Kalau beef homemade double ni harga dia RM10. Boleh mari dekat The Hamis Cabin. Lokasi kita betul-betul dalam kedai Planet Tom Yum ni. Kedai lampu-lampu macam laser tu. Ia tu membetiah. Dan tak lupa juga kita ada dalam aplikasi Grab, Foodpanda, Misi dan Shopee Food. Baik, masih banyak belaka. Assalamualaikum. Ting.